Yang perempuan pula, kalau dah kahwin, tak payah nak follow Abang Sado ke, nak follow artis Melayu ke, lelaki ke, tak payah. Dua-dua pun sama. Lain lah kalau single macam aku ni. Lelaki aku follow, adik-adik aku follow, perempuan aku follow, atau tak apa. Tapi mana yang dah kahwin tu, jangan nak follow. Kau follow je orang yang betul-betul. Kalau yang perempuan, follow yang perempuan. Ataupun follow apa, yang macam masak-masak ke, konten masak-masak, okey. Kalau artis ke lelaki ke, tak payah, no. Pun sama, minat macam tu cukup. Jangan macam tu, kadang-kadang nanti air terkeluar kat mata. Follow saja tak apa, sebab sajat kategori potong. So, potong tu maknanya kita dah tak ada darjat dah.